Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita hidup, dapat lagi kita berada di bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu bulan Ramadan. Sebab apa istimewa? Sebab diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Okey, yang bermaksud setiap amalan anak-anak Adam itu adalah untuknya sendiri. Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam, melainkan kecuali puasa. Fa innahu li, puasa tersebut untukku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan memberi ganjaran. Okey, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, betapa maksud hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa istimewanya bulan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain. Okey, disebabkan keistimewaan tersebut, kita hendaklah hiasi ataupun isi bulan Ramadan tersebut dengan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan kebaikan. Di antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan ketika mana bulan Ramadan, yakni amalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kita lakukan pada bulan Ramadan, iaitu sedekah. Okey, sedekah. Sedekah apa sedekah? Sedekah ni pemberian harta, biasanya harta ataupun makanan ataupun tenaga dan lain-lain, semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah ni merupakan salah satu cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian yang mana Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada kita. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Dengan cara apa kita bersyukur? Dengan cara kita bersedekah. Okey, baik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu sendiri, apabila tiba bulan Ramadan, Nabi akan jadi lebih pemurah. Okey. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan adalah Nabi Muhammad SAW tu seorang yang paling pemurah. Okey. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Okey, ini pemurahnya Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Sebab Nabi tahu kelebihan yang ada, kelebihan sedekah pada bulan Ramadan. Okey, baik, seterusnya sedekah yang dituntut untuk kita lakukan pada bulan Ramadan ialah memberi makan kepada orang yang berpuasa. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Okey, bayangkan setiap kali kita beri makanan, minuman ataupun kepada mereka yang ingin berbuka puasa, kita dapat? Kita berpeluang untuk mendapat pahala, pahala yang sama seperti mereka, tanpa mengurangkan pahala mereka sedikit pun. Istimewanya dan besarnya ganjaran Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka yang melakukan sedekah, khusus special dalam bulan Ramadan. Dan banyak lagi kelebihan sedekah, terutamanya pada bulan Ramadan. Okey, apa lagi kelebihan sedekah? Antaranya ialah sedekah dapat membersihkan harta kita. Okey, dengan sedekah akan memberikan kita ketenangan jiwa, dan dengan sedekah juga dapat memadamkan api kemarahan Allah Subhanahu wa taala.
Akhir sekali sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan di bulan Ramadan yang berbaki ini untuk kita melakukan, perbanyakkan amalan ibadat kita, terutamanya sedekah lah. Dan jadikanlah sedekah itu sebagai satu amalan harian, sebagai rutin. Bukan sahaja dalam bulan Ramadan, bahkan bulan-bulan yang selain bulan Ramadan. Semoga Allah SWT mengurniakan kepada kita keikhlasan hati dalam beramal, dan Allah limpahkan rahmatnya kepada kita, berkat dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini, bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa sampai itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.